macam dunia lain. Tempat ni tinggi. Hari ini kamu semua akan belajar jadi sukarelawan hutan. Dalam hutan, keyakinan sangat penting. Is pandai baca kompas kan? Sikit-sikit saja. Kalau aku buat salah macam mana? Alamak, nampaknya cuaca semakin tidak mengizinkan. Kita kena berteduh. Kita dah sesat. Semua tenang. Kita selamat di sini. Telefon tak ada signal. Kita sesat. Apa kita buat sekarang? Jangan risau. Pakcik ada peta. Alamak, peta ini pun basah. Kita tidak dapat cari jalan keluar. Keyakinan sangat penting. Kita jangan panik dulu. Jika kita ikut kompas ini, kita akan lihat sungai. Kita gerak ikut sungai, mesti ada jalan keluar. Aku percaya kau. Lihat aliran sungai di tepi laluan. Lihat, cahaya mula muncul. Akhirnya, kita selamat. Kamu dah jadi Adwira RPM sebenar hari ini. Terima kasih, Pakcik. Betul lah, Pakcik. Kata keyakinan itu penting.